Ada tak kes beli emas public gold 5 tahun tidak untung selepas disimpan lama? Dan jika ada, dalam kes macam mana ia berlaku? Baik, saya kongsikan kiraan keuntungan emas public gold dengan harga sebenar 5 tahun lepas, iaitu pada tahun 2020. Katakan anda membeli emas dengan jumlah yang paling kecil, iaitu 1 gram pada tahun 2020 dengan harga RM216 melalui akaun Gap. Selepas 5 tahun simpanan, hari ini, jika anda ingin menjual 1 gram emas tersebut, anda akan dapat sekitar RM448 bersih dalam akaun bank anda. Setelah 5 tahun simpanan, anda akan dapat keuntungan sebanyak RM232 atau 107.4%. Jadi keuntungan dalam masa 1 tahun adalah sebanyak 21.48% secara purata. Walaupun anda hanya menyimpan 1 gram emas tanpa pertambahan gram dalam akaun, anda masih dapat untung yang lebih berbanding simpanan di ASB ataupun tabung haji. Untuk pastikan tabungan anda berjaya, sebenarnya bukan hanya mengharapkan kenaikan harga emas. Jika 5 tahun lepas anda hanya memiliki 1 gram, letakkan matlamat supaya anda boleh memiliki bukan sahaja 10 gram, malah 100 gram emas dalam simpanan. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.